Okey guys, sekarang jam 11.58. Kita ada misi ni, kita nak jadikan dia 1000 km. Sekarang bawa 110. So, kita akan menuju ke Kelantan. InsyaAllah ke Jeli. Kita akan singgah Gunung Musang tu. Mungkin dari Jeli tu kita akan lalu Titi Wangsa, menghala ke arah Kedah pula. Tengoklah mana-mana terasa nak lalu nanti. So kita boleh lepas isi minyak full tank kat sini, kat Singa Merap ni. Boleh lepas isi 5 liter dengan minyak spare tu 1 liter. So kita teruskan perjalanan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Kita akan tengok minyak dia. Berapa jauh dia pergi dengan minyak ni, dengan full tank ni. Ada orang kata boleh sampai 500, tapi aku rasa macam mengaruh je 500 tu. Mustahil sebab full tank dia 17.5. 400 tu insyaAllah boleh lah. 400, 500 tu macam terlampau lah. So dia jalan ke, tengok kalau kurang berhenti kita akan semayang subuh dekat Jeli. Kalau tak kita semayang subuh dekat Gunung Musang. Okey, insyaAllah apa-apa je. Kita melangkah, tangan berpegangan di bawah langit biru, hati bersatu padu, gunung menjulang, laut membiru. Bersama kita dunia terasa baru, angin berbisik bawa cerita kita. Di setiap pelesung cinta bersama diri, jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Sawah menghijau, bukit memanggil, kita tersenyum, jiwa semakin tenang. Burung berkicau, riang menyanyikan lagu cinta kita abadi selamanya. Matahari terbit, sinari harapan. Di setiap langkah kita semakin mesra, jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Bersama kita alam jadi saksi. Nampak gaya jam melekat. Cinta yang suci tak terbatas waktu. Di bawah bintang kita berjanji, selamanya bersama menjelajah dunia. Jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Jelajah cinta abadi selamanya. Bersama kita dunia jadi miliknya. Dah sampai di bulatan Pompaje. Dah berjalan lama 1 jam 20 minit kurang. Ni apa lagi betul?
Jarak minyak menunjukkan 8 meter lagi. Air tak sedap meter tu. Tengok ni dah sampai sana. Harap-harap betul. Tu dia ramai orang berjerihan. Sanggup jam ni buat ni. Penat selesai. Nak benci ke? Nak benci ke apa? Dia tempat jatuh. Oh, ramai orang lah. Hidup pun tu. Alah sungguh lah Jisul. Dia ada minyak daripada Seri Muraf sampai sini. Boleh lipis 2 bar. So fuel range sekarang menunjukkan 317 km. Nanti kita tengok Kampung Musang nanti berapa tinggal dia. Banyak Kampung Kelantan. Sekarang jam 3.45. Kita baru saja sampai Kelantan. Ni Kampung Musang ni. Dah. Nak tadi dalam 1 jam sampai awal. Kita jumpa di Petronas pencairan Kampung Musang ni. Asal kecil lah ni, khusus lah. Tak boleh tahan. Kamu tu lah, cek. Kita sampai Kuta dah, Alhamdulillah. Gua tu. Apa nama gua? Gua apa? Taman. Taman Etno Botanik. Kampung Musang tu. Gila lah Musang ni highway. Dah bertahun-tahun lah. Kita baru je saja. Kita baru saja memasuki Gua Musang. Minyak baru saja turun 3 bar. Range dah tukar jadi 255 km. Ini cukup sampai Jeli ni. Kalau kita maintain kalau jalan 80 lah, 80 70 lah masih cukup. Jalan banyak apa pun. Tu kita akan berhenti sekejap dekat depan tu, Petronas tu. Nak terkutil. Ni tak sini-sini. Cuba lagi tu cuba pula. Lagi 5 bar itu. Dan rasanya untuk kopi. Anyau. Ni jap. Okey. Aku nak cicak. Okey, kita dah sampai. Ni Petronas Persiaran Raya Gua Musang. Sekarang jam 4.1 minit. Odometer dah 379. Kita dah jalan dalam 260 km lebih kurang jalan ni. Minyak dah turun 3 bar. Jeli sini dalam 2 terlebih kat. Tak apa. Cukup minyak aku kan. Kita cuba terus ke sana. Okey, sekarang jam 4.13. Sekarang mileage dalam 379. Maknanya kita ada lagi dalam 600 lebih kilometer di cukup ke 1000. Minyak dah turun 3 bar, tinggal lagi 5 bar. Fuel range dia kata lagi tinggal lagi 255. Tadi kita buat average 66 km sejam. 3.4 per liter untuk 3.4 liter untuk 100 km. So kita akan menuju ke Jeli. Sini ke Jeli dalam sejam ataupun 2 jam, sejam lebih ataupun 2 jam lebih kurang 112 km. Okay, let's go. Di mana Highland? Oh.
Jing jadi Cameron Highland. Panas tak pula. Tidak apa, I love Gunung Musang tu dia. Tembak. Tak LED. Dia antara tengah lalu dekat depan ni simpang tak jauh. Oh, simpang. Naik simpang naik ke lodging oh. Oh, lodging. Jadi tak. Jadi tu dah hujung dah. Harap ngam-ngam subuh. Harap lah. Wish, daripada ni tak ada sensor ke? Aduh, detil macam ni. Dia kaki gatal dengan segi tu tak? Let's go. 112 km. Dia pun sejam 52 jam kan ni. Itu dia, jalan gelap kita. Baik tak? Nah, cuba lampu tu sendiri terang. Alhamdulillah. Dan kami dengan yakin cik. Alhamdulillah. Kita dah sampai Jeli. Sekarang jam 5.41 pagi. Ia 3 bar. Mileage hampir 500 km. Lagi kecil lagi. Nak bajet tau. Apa? Kan? Salah jalan. Lapan. Orang dah ni. Dating. Allah Akbar. Ada tak rasa kaki. Tak rasa kaki dia أشهد أن محمدًا رسول الله. Average 68. Minyak average pun 3.4 liter per 100 km. Ada baki 3 bar. Okey. Sekarang kita berada di Jeli. Sekarang jam 7 pagi. Tadi baru lepas isi minyak. Kita boleh dapat isi 13 liter. Maknanya daripada Bangi sampai sini 13 liter. Okeylah. Tak adalah kuat ke tak kuat, tapi aku rasa okey. So tadi kita dah isi penuh. So dapat fuel range lagi 514 km. Masa tadi sebelum isi dia tinggal 3 bar dia. So kita akan berada dah. So Petronas Jeli. Ni Politeknik Jeli. Tu sekarang tak tahu dah gana. Mungkin lagi latar Kashmir ya, latar Kashmir betul pergi Titiwangsa. Rasa kalau pergi Titiwangsa ni dapat awang kapit ni. Oh dah kabur kapal tu. Oh ni gunung ni yang dia tinggal ada penunggu tu. Gunung Reng. Ni Gunung Reng. Penunggu.
Wow, ni Reng. Kena gambar je. Berapa? Jambatan ni abang story je. Abang ambil video je lah. Awak dah tengok macam kapat je lah. Nampak ada orang kapet. Sesat tu lah. Duduk Malaysia ada. Ha. Sebab saya tak ada lagi tu abang tak jual sini. Putih. Batu merah super. Turun ni lah, betul lah turun. Apa ini? Terus. Wahai drone, timbullah di kau bawah ni. Si air surut dah. Mesti boleh nampak. Bye bye drone. Bye bye. Nurut, bukan. Jam. Pasti ada problem. Demon. Salah kita orang. I love banding. Okay guys, kita sekarang berada di Tasik Banding. Ingatkan nak minum sini sekali, kedai belum buka dah. Air pun baru nak masak. Tapi itulah tu lah. Turis, umat lah. Ramai-ramai penuh, parking penuh ni.
Parking set jam ni. Tapi yang paling banyak ni air surut. Itu hari datang air tinggi. Itu hari datang air kat atas wah. Kat line kuning tu. Ini ni terus jauh ke bawah. Kita pergi minum dekat Green lah jawapannya. Kini kedai tutup. Tak ada rezeki lah. Nak cari drone pun air belum kering lagi lah. Kalau dah kering tu boleh cari drone. Sudah, kedai belum buka. Kursi buka lagi. Bukan masak belum sampai. Mari kita belah. Tak ada tu. Rasa dia melekat kat tangan tu. Oh, sana orang lah. Atas jembatan pun orang lah. Depan tu pula kat masjid. Kita terus. Haji basah murid dia. Ya, Haji basah murid dia. Ada basah tak pula. Kawan rolling deep on the streets, we keep it neat. Every corner, every bend, test the limits with my friends. Daddy KO cup of nine, ride until the break of dawn. Life is better when we ride. Dang, I'm somewhat by my side. Mari keep up perky now. Show them all just how we roll. Speed and friendship hand in hand. Cross this beautiful land. Every week the same routine. Polish chrome until it gleams. It's just more than just a ride. It's the freedom deep inside. Remember when we first began? Goyang boleh. Now look how far we've come. Our brotherhood has just begun. Satu lagi. Dia semua jabatan. Betul. Lawa nak lampu. Ya. Okay, ready? 1, 2. Enggak. Okay, ready? Enggak Okay, ready? 1, 2. Tu, Aryan lang tu pergi kat situ tu. Pergi kunci pun tu. Oh. So, kita berada di air terjun Sumpitan rasa nama dia. Tepi jalan je. Memang tinggi tu lah. Nampak tu. Tengok bawah pun, ui seram, wow. Bapak tinggi. Tinggi tak boleh mandi saja. Tu dia, hospital baru, Pantai Buta. Cantik tu.
mari kita menuju ke Kuala Lumpur. Minyak ada lagi nambah. Range 317 jumpa boy nak pun. Kita jangka sampai KL 4 jam. 4 jam pukul 6 petang. Jangan kedai tutup dah. Gambar mana dah naik. Ada sus. Ni kan. Panas dah share. Tak. Macam jam. Okey, sekarang kita berada di pengendalian test KTM dan Wheel Rider Sekajang. Kita terus servis hari ni. Ngangam 1050 something tadi. Tu. Nak saya suap. Ngangam saja. Tapi botol ada pak. Foto Garabi. Dah macam keluar estate lah. Belah-belah Kelantan orang botol ada. Balik kena basuh lah. Dia nak ride lagi. Tu dia delivery lagi. Potong box. Motor dah siap. Kejap ke? Kena 247 per servis. Cycle servis berapa? Okay. Tambah 3,000. Ha? Tambah tu 4,000. Yelah tak. Sama kat ke? Second service tambah 3,000. Lepas tu nak selalu 4,000. Oh. Okay. Okay, itu dia wheel dia. 247. Alright. Settle masalah semua. Tak payah punya. Okey, dah settle servis. 1068 km. Kena tadi RM247. Okey tu. Tapi hijau ni bosannya. Tak ada.